Ini masalah faraq, masalah cabang. Bila dengar cerita nak buat undang-undang di Malaysia ni, mufti kena petua mazhab Syafi'i, tak boleh mazhab lain. Kalau akidah, kena pakai akidah Asy'ariyah. Kalau tariqah Al-Junaid, Imam Ghazali, tak boleh pakai tariqah lain dah. Pakai itu saja. Ni jawab dia. Mampu Islam ni, tariqah macam tu. Kerana dunia ni berubah. Quran hadis tak berubah. Adapun keadaan berubah. Akan mari masalah baru. Kalau kita tak ada, mungkin nak kata mana? Nak saya masuk ini sebenarnya tak kata lagi. Jawab dia senyap, mufti pun tak cakap. Ini tidak boleh. Perkara yang tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, berijtihad. Berijtihad ni ialah masalah faraq, masalah cabang. Bila masalah cabang lah timbulnya mazhab-mazhab. Kita mengaji pondok, mengaji kata pak tu, seolah-olah dalam dunia ni ada 4 mazhab saja. Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Banyak mazhab dalam Islam ni. Puluh-puluh mazhab. Mazhab akidah, mazhab politik, mazhab fiqh, mazhab tasawuf. Mazhab politik timbulnya Sunni, Syiah dan Khawarij. Itu mazhab politik. Mazhab fiqh ada mazhab sahabat, mazhab tabi'in dan mazhab ulama-ulama yang kemudian. Dalam akidah pula ada mazhab salaf, mazhab khalaf. Salaf ialah tahun 1 Hijrah sehingga 300 Hijrah. Khalaf ialah tahun 300, 400, 500, 600 hingga hari ini. Ini masalah faraq, masalah cabang. Timbulnya khilaf. Ada pula duduk negeri. Tak boleh Syafi'i je. Hanya orang Melayu, mazhab lain tak betul belaka. Orang India pula tak boleh mazhab Hanafi je. Mazhab yang lain tak betul. Orang Afrika pula mazhab Maliki, mazhab lain tak betul. Orang Saudi pula mazhab Hambali, hak lain tak betul. Ini kacau ni. Mazhab-mazhab ni ialah kerana tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, maka ulama-ulama berijtihad. Zaman Imam Syafi'i ada ijtihad dia. Zaman Imam Maliki ada ijtihad, Hanafi ijtihad dia, Imam Malik ijtihad dia. Dan semua ulama-ulama mazhab ni tak benar mazhab dia jadi mazhab khas, tak boleh pergi ke lain. Tidak. Abu Hanifah kata, pendapat aku jangan ikat orang. Kalau ada pendapat lain pada aku yang hadis lebih kuat, pakai hak lain. Syafi'i kata begitu, Maliki kata begitu, Hanafi kata begitu. Dalam mazhab Syafi'i ada mazhab pula. Dia panggil mujtahid mazhab. Mazhab Imam Nawawi, mazhab Al-Mawardi, mazhab Al-Muzani. Dalam mazhab Hanafi ada mazhab pula. Mazhab Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dia ijtihad lain pada imam dia, pendapat dia. Dalam mazhab Hambali ada mazhab pula. Ibn Taymiyah dengan Ibn Qayyim. Mazhab Maliki ada mazhab pula. Syahnun, Al-Jassas, Al-Baqillani. Ini ulama yang ijtihad dalam mazhab dia. Lain dengan pendapat imam dia. Kenapa? Kerana duduk tempat lain-lain. Maka hukumnya kena buat satu perubahan. Ataupun masalah baru. Masalah tak ada Quran, tak ada dalam hadis. Tak ada pada masa imam tu ada. Mak Menjabat ni sahabat Nabi. Nabi nak hantar ke Yaman. Nabi hantar Abdullah bin Abbas ke Taif. Nabi hantar Abdullah bin Umar ke Mekah. Abdullah bin Amr bin As hantar ke Mesir. Kadang-kadang mari masalah yang sama. Berjabat hukum lain. Abdullah bin Abbas hukum lain. Abdullah bin Umar hukum lain. Apa yang menarik? Sahabat-sahabat ni tak berbadak. Imam Syafi'i ngaji dengan Imam Malik. Imam Malik tok guru dia. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i tok guru dia. Imam Syafi'i pula Imam Muhammad bin Hasan Syaibani, murid Abu Hanifah tok guru dia. Kadang-kadang turun anak murid ni lain. Orang tanya, tok guru jawab lain, anak murid jawab lain. Orang nak belaga turun anak murid. Mana ni Syafi'i betul lain ni, kata Imam Malik. Jadi Syafi'i betul, aku salah. Aku betul, dia salah. Semua cakap manusia boleh terima, boleh tolak, kecuali cakap orang yang ada dalam kubur ni. Dia tunjuk ke kubur Nabi. Kalau cakap aku, kalau ada hujah lebih kuat, pakailah hujah tu. Walaupun lain dengan aku, tak balak. Ni kita pondok dengan pondok badak, tuk badak. Pasal apa? Pasal air sikit dalam botol. Kocok kuat. Lawang pula salah dengan khalaf. Ayat mutasyabihat. Dalam Quran kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan bersemayam di atas aras. Zaman salaf, zaman 1 Hijrah hingga 300 Hijrah. Zaman ni orang tak tanya banyak. Bila Tuhan kata gitu, gitulah. Tapi Tuhan tak sama dengan makhluk. Bersemayamlah, gaji semayam. Tuhan bersemayam juga. Tapi tak sama. Kerana Tuhan tu laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maqala ta'ala lil hawadith. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Salah kata tangan lah. Kalau tangan, kita tangan juga sama. Tak sama. Tangan Allah lain, tangan makhluk lain. Tak sama. Ini zaman salah. Zaman masa akhir, bila mari falsafah ni, maka ulama yang khalah ni tak boleh. Tangan tu makna kuasa Tuhan. Bersemayam ni makna Tuhan memerintah. Dia tak boleh. Kerana perbezaan dalam baca Quran. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak mengetahui maknanya malaikat Allah. Ada ulama yang waqaftan. Ada juga yang mengata baca wasal. Tidak mengetahui makna malaikat Allah, dan orang yang mendalami ilmu tahu juga. Bacaan dalam tajwid antara wasal dengan wakaf. Kalau baca wakaf,
makna lain, baca wasal makna lain. Jangan kau suka nak berhenti, tak ada wakaf pun berhenti juga. Khilaf ni kadang-kadang timbul dengan sebab khilaf bacaan. Jangan balak. Ulama-ulama dulu mengaji antara satu sama lain. Dalam mazhab Syafi'i, satu mazhab akidahnya lain. Contohnya Imam Ghazali mazhab Syafi'i, Imam Al-Haramain mazhab Syafi'i, akidahnya Asy'ariyah. Ada yang duduk di Asia Tengah, akidahnya Maturidiyah. Imam Nawawi, Imam Ibnu Katsir, fiqhnya mazhab Syafi'i, akidah mazhab Salaf. Fiqhnya lain, akidahnya lain. Jangan badak bak torong. Alhamdulillah lah undang-undang tu bila kita tegur janganlah ikat. Hazrat Mufti kita terikat lah bila mari masalah baru. Nak cari sampai ni tak ada. Hambali tak ada apa tak ada, Mufti nak kata mana? Senyap ah. Dan sebab itu jangan ikatkan mazhab. Bila Khalifah Abu Ja'far Mansur pergi ke Madinah, dia baca Muwatta' Imam Malik. Minta saling kitab Muwatta' ni jadi kitab negara. Minta Imam Malik. Benar kan? Lalu Khalifah Abu Ja'far Mansur minta Imam Malik mengadak. Imam Malik dah pergi mengadak. Bukan Imam Malik tak beri. Tak beri jadikan kitab dia ni sebagai kitab negara. Orang terikat dengan itu tidak. Imam Malik tak bagi. Semua imam begitu belaka. Ni kita ni lebih pada Imam Syafi'i lagi. Lebih pada Imam Hanafi, lebih pada Imam tu lagi. Ini jadi bala.